Lock dia akan keluar lampu. So kita tak perlu nak tengok dari dalam, kita boleh nampak dari luar. So kita tak perlu buka dari handle kat sini, buka. Okay, dia ada cantik, senang nak ambil kita punya cawan ataupun apa yang kita letak dalam ni. Dan pintu ni ada 4 Satu pintu ni besar, 1, 2, 3, 4. Okay, dan dia ada UV dan dia punya nano dia. Untuk UV nano dia ada crush ice, air kecil-kecil. So senang cara nak guna. Dia ada extra space kat sini. Okay, dia ada tempered dia. Dan dekat bahagian atas ni, macam mana kita nak set dia punya untuk refrigerator ni. Dia ada express space, dia ada ice on and off, dia ada freezer. So dia ada, ini temperature kita setting yang 18 dengan 3 degree. Ni dekat fridge, ini dekat freezer. Okay, saya ada self care kat sini dengan water filter. Okay, dia ada filter reset kat sini. Okay, dia ada wifi dan ada ThinQ. Apa yang ada dalam ni, dia ada Hygiene Fresh, dia ada big fresh zone dan dia ada extra space untuk letak barang. Okay, tempat ais dekat sini. Macam nak buka tempat ini, boleh buka tempat ais dia. So banyak penggunaan untuk unit ni dan memang canggih. So kalau you all ambil, memang tanggung puas hati bila ambil peti ais ni. Okay, so itu keunikan untuk peti ais model ni kita panggil InstaView Fridge. Okay.